Dulu ramai orang takut nak gunakan foldable sebab design dia yang fragile. Tapi kali ni Honor betul-betul nak cuba ubah perception tu. So baru-baru ni dekat event Honor digunakan Magic V6 ni untuk towing tarik Ferrari F430. Lepas tu dia orang guna Magic V6 ni untuk towing twin engine aircraft. So dua-dua ni tadi berat dia lebih daripada 1 tan. Yelah, sebab dia pasang dekat metal rig, so dia punya load pun distributed. So bukan semua dekat atas tension tu pada device tu. But still, very impressive lah kan, boleh tarik macam tu. Lepas tu pula siap ada test pull up. Dan ada juga guna tools yang kasar ni, grinder dekat screen dan juga body phone ni. Dan disebabkan demo tarik kapal terbang tu jugalah Honor dia dapat award daripada Asia Record. Tapi despite all the extreme test, yang paling impressive bagi saya ialah Magic V6 ni mampu mengekalkan design yang very slim, tak tebal macam foldable yang lain. Dari segi design, korang boleh nampak Honor memang put emphasis dekat dia punya details. Contohnya tengoklah dekat warna Vergana Red ni, memang cantik betul, nampak luxury. Even dekat dia punya hinge ni, boleh nampak ada texture. Memang next level lah. So, first impression saya, Honor Magic V6 ni boleh dikatakan phone yang agak meyakinkan dalam kategori foldable. Bagi saya, sesuai jugalah untuk digunakan sebagai phone harian. Tapi, apa pendapat korang? Masih lagi skeptical ke dengan durability of foldable? Cuba komen kat bawah.